Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Okey, semua sihat ke hari ni? Sihat. Okey ke? Dah makan ke semua orang? Belum makan. Sekejap lagi waktu rehat kita makan, okey? Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Okey, baiklah kelas. Semua dah bersedia ke hari ni pengajaran kita? Okey, semua sekali. Cikgu nak semua orang tengok. Nampak tak? Nampak tak gambar? Okey, ada gambar kan? Cikgu nak seorang bangun teka. Teka apa ciri fizikal yang kamu nampak pada gambar ni? Okey, Yuza. Gambar seorang perempuan. Okey, betul. Gambar seorang pelajar, seorang perempuan. Gambar yang kedua. Okey, cikgu nak Hafiz teka. Hafiz cuba teka. Gambar ni gambar apa? Okey, gambar seorang wanita yang tengah marah. Betul tak semua pelajar? Betul. Nampak kan? Okey, gambar yang ketiga. Nampak seperti ciri fizikal dia apa? Fatul. Okey, cuba jawab. Okey. Seorang lelaki tua tengah main wayang kulit. Okey, betul. Okey, berdasarkan tiga gambar yang cikgu bagi kamu tengok ni, kamu rasa apa yang kita nak belajar hari ni? Pewatakan. Betul. Okey, pandai semua. Okey, apa yang cikgu nak kaitkan berdasarkan gambar ni, macam tadi Hazim ada cakap, seorang yang pemarah. Seorang yang pemarah ni pewatakan. Okey. Apa tulisan dia boleh bacakan semua? Boleh. Cerpen? Watak dan pewatakan. Okey, cikgu nak terangkan dulu apa itu maksud watak. Watak merupakan pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Kebiasaannya watak ni diciptakan untuk memegang peranan dan fungsi dalam mengembangkan idea dalam sesebuah cerita. Maksudnya dekat sini, watak ni dia adalah penggerak kepada sesebuah cerita. Okay. Maksud pewatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang ataupun penulis dia mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak yang dicipta. Jadi maksudnya kat sini pewatakan ni boleh jadi pewatakan yang positif, boleh jadi pewatakan yang negatif bergantung kepada pengarang itu sendiri. Jadi betul lah dia melancarkan perjalanan dalam cerita. Okey, kat sini nampak tak ada berapa jenis watak? Ada 5. Jadi cikgu nak tekankan watak utama lah. Watak utama ni dialah yang penggerak. Dialah peranan dia paling penting dalam sesebuah cerita. Watak protagonis pula dia menunjukkan sifat-sifat baik. Tapi sebaliknya kalau watak tu menunjukkan sifat-sifat negatif, itu adalah watak antagonis. Yang keempat dan kelima ni dia lebih kurang watak bulat dan watak dinamik. Ataupun orang panggil watak sampingan lah. Dia memang sifat-sifat biasa yang ada dalam diri seseorang itu. Okey, semua dah faham kan maksud watak dan pewatakan? Jadi kita nak main satu permainan. 3 kumpulan. Boleh Okey. Okey, setiap kumpulan cikgu akan bagi satu kad ni. Kamu tengok dulu kad ni. Tengok. Pegang dulu. Okey. Berdasarkan kad ni, cikgu nak kamu berbincang. Kamu berbincang, cikgu akan tampal nama-nama watak yang ada dalam cerita cerpen Air Mata Dalang. Jadi berdasarkan nama ni kamu teka. Apa kamu kena padankan lah. Contoh kad ni apa? Contoh ya. Dia seorang yang mempunyai semangat cinta akan warisan budaya. Jadi cikgu nak kamu teka. Siapa watak yang mempunyai semangat cinta akan warisan budaya? Kamu dah tahu kan jalan peristiwa cerita Air Mata Dalang ni? Jadi cikgu nak kamu padankan saja, boleh ya? Sementara cikgu tampal, kamu bincang bersama rakan-rakan kamu dulu.
Nanti sampah kamu jangan buang merata-rata tau. Simpan sampah tu. Okey dah ke semua? Okey, cikgu nak wakil ke depan tampal perwatakan yang kamu dapat dekat nama-nama watak yang ada dekat depan ni. Okey. Okey, siapa-siapa je bangun ke depan. Boleh. 2 orang boleh. Yang mana dah nanti kita semak sama-sama. Boleh ke? Tengok. Okey. Boleh ke? Awak tengah tengok apa tu? Awak tengok contoh peristiwa. Tak muat tak apa, awak tampal je atas tu. Yes. Ya. Boleh sama. Betul? Ya, betul. Ya, betul. Baguslah kumpulan kamu laju. Okey, tak apa, nanti kita tengok betul tak jawapan kamu semua bagi ni. Tak apa Fatul, awak buat pelan-pelan je. Okey, berdasarkan yang kamu dah tampal-tampal ni, kamu cuba tengok mana perwatakan paling banyak dekat sini. Pak Yasuk. Okey, jadi Pak Yasuk ni watak apa? Okey, betul. Kita tengok satu-satu Sulida merupakan anak kedua Pak Yasuk dan Mak Esa, betul ke? Betul. Seorang yang bekerja sebagai jurutera di Miri Sarawak. Betul. Kalau Naimah pula seorang yang bekerja sebagai doktor, betul? Betul. Ni adalah perwatakan Pak Yasuk lah mempunyai semangat cinta akan warisan budaya. Sebab apa? Ingat tak dalam peristiwa tu? Cikgu nak seorang. Siapa? Fatul. Ingat tak apa peristiwa yang menunjukkan Pak Yasuk ni mempunyai semangat cinta akan warisan budaya? Dia sebagai tok dalam bermain wayang kulit. Okey, Nadia cuba. Boleh bangun. Pak Yasuk seorang yang mempunyai semangat cinta akan warisan budaya sebab walaupun dia ditentang oleh menantu dia sendiri, betul. Dia tetap juga nak buat memperlimau. Upacara memperlimau wayang kulit. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nadia. Okey, bagus. Berdasarkan cikgu tengok jawapan kamu semua betul, bagus. Maksudnya apa? Kamu faham jalan cerita, peristiwa dan juga kamu tahu watak perwatakan setiap watak yang ada dalam cerpen. Jadi, kita pergi kepada aktiviti kita yang seterusnya. Masih semangat tak ni? Masih okey kan? Okey. Sekarang ni cikgu akan bagi setiap kumpulan kertas sebak. Kertas sebak ni untuk apa? Kamu ambil dulu seorang satu, cikgu bagi. Kita ada aktiviti sikit nak buat. Sekejap alamak. Dah koyak. Kamu tak hati-hati ni. Okey. Semua orang dah dapat betul tak? Ada yang tak dapat lagi ke? Kumpulan mana tak dapat lagi? Semua dah dapat kan? Okey. Okey, cikgu bagi kamu 2 warna. Pilih. Cepat pilih 2 warna. Biru. Dua je. Okey, kumpulan awak pula. Biru. Hijau. Okey, kumpulan awak. Ambil lah semua. Awak dah tak ada pilihan nak ambil. Okey, semua orang dah dapat marker kan? Ikut arahan, kamu kena buat peta minda kreatif. Maksudnya, terpulang kepada kumpulan kamu. Nak buat peta minda pokok, nak buat peta minda awan, buih, apa-apa saja terpulang kepada kumpulan kamu. Ikut kreativiti masing-masing. Cikgu nak kamu pilih watak dan kamu tulis nama watak dan kamu tulis perwatakan dia beserta contoh peristiwa. Tak payah banyak. Cukup 3 pun cukup. Tulis contoh peristiwa. Kalau kamu tak pasti, kamu boleh rujuk buku Kubentang Selai Peta. Boleh?
Okey, cikgu bagi masa 10 minit. 10 minit. Cikgu nak kamu fikir dulu kamu nak buat. Nanti cikgu akan minta wakil ke depan untuk bentang. Bincang. Satu watak je. Okey, kumpulan satu. Kejap cikgu tanya. Kumpulan satu ambil watak apa? Okey, kumpulan satu ambil Nora. Kumpulan dua? Pak Yaso. Okey, kumpulan tiga? Ustazah Faiza. Ustazah Faiza Okey, dalam cikgu nak tiga je. Tiga dia punya perwatakan berserta contoh. Contoh tu kamu rujuk buku Kubentang Selai Peta. Kalau kamu tak pasti. Okey. Ikut idea masing-masing nak buat peta apa, peta pokok boleh, peta buih boleh, apa-apa saja. Boleh Hafiz? Boleh Buat sama-sama tau, bincang sama-sama.
Okey, nampak tak kawan-kawan? Yang belakang nampak tak? Nampak kan? Okey, Hafiz boleh mulakan. Okey. Watak Pak yang pertama ialah seorang yang bertanggungjawab. Di mana Pak Yasir ni bertanggungjawab menjaga keluarga dia dengan menjadi seorang dalang. Okey. Pak Yasir seorang yang mementingkan pendidikan. Contohnya Pak Yasir ni dia membiayai persekolahan anaknya sehingga mereka berjaya, sehingga mereka pergi ke universiti dan bekerja dengan bagus. Mempunyai pekerjaan yang baiklah. Ketiga, seorang yang ingin bekerja iaitu Pak Yasir ni ingin membuat patung wayang putih. Okey, betul. Okey, betul. Terima kasih kumpulan Hafiz. Kumpulan lain mencatat tak? Catat ya. Okey, apa tadi? Cikgu nak kamu baca balik. Apa 3 ciri perwatakan Pak Yasir tu? Seorang yang apa? Tanggungjawab. Lagi? Pendidikan. Okey, betul. Okey, semua betul. Bagus ya semua? Okey, seterusnya. Okey, sekarang kamu semua dah belajar kan, dah buat aktiviti kan? Kita nak pergi kepada soalan. Cikgu akan bagi kamu soalan setiap seorang. Yang ini kamu tampalkan dalam buku. Nanti cikgu nak kamu terus tampal. Ataupun kalau tak ada gambar apa, tampal kat rumah. Tapi kita tampal. Tampal dalam buku kau ni semua.
nampak bertanggungjawab cikgu, tapi saya cuba lah dulu. Yang Southeast, Vida dan Naimah semuanya masuk sekolah secondary ke universiti dengan grade hasil yang terbaik. Okey, betul. Bagi tepukan untuk Hafiz. Kemudian Nadia. Apa perwatakan lain yang awak nampak? Saya jumpa 3 cikgu. Oh, banyaknya. Tapi saya baca satu pun Tapi kau boleh. Selain tanggungjawab, Hafiz dah jawab. Saya rasa Pak Yaakob ni seorang yang cinta akan warisan budaya sebab ada pentingkan dicakap Soki patut memberitahu kepada isterinya yang dalam darahnya itu mengalir warna merah daripada hasil wayang kulit. Menunjukkan dia mempunyai semangat. Sebab cinta akan warisan Ya, budaya. betul Nadia. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan beberapa tadi? Kita tengok jawapan. Betul. Tadi kita cakap seorang yang kami jawab. Ini pun antara salah satu jawapan. Seorang yang gigih berusaha. Sebab apa? Hasil duit ringgit payah sudah diterdantang dari kampung ke kampung lain. Tunjukkan dia seorang yang gigih lah. Dia gigih dalam mempertahankan warisan budaya wayang kulit walaupun dia mempunyai pelbagai cabaran kan. Dan juga jawapan Nadia tadi pun boleh kita guna juga. Okey, kita nak main satu lagi permainan iaitu permainan roda watak. Okey, kita tengok permainan ni macam mana. Okey, mulakan ya. Kita mula. Boleh. Okey. Berdasarkan cikgu nak Yuzalia jawab. Cuba Nadia bacakan soalan, Yuza jawab. Okey, cuba. Isteri kepada Ustaz Syauqi, seorang yang keras kepala. Siapakah watak tersebut berdasarkan ciri-ciri yang diberikan? Saya. Okey, cuba. Ustazah Faizah, cikgu. Ustazah Faizah. Kita tengok betul tak jawapan dia. Faizah. Okey. Baiklah, mainan cikgu. Okey, cuba lagi sekali. Saya nak baca. Okey. Asyik awal dan Nadia. Apa dah? Okey, Syuk, bacakan soalan dia. Berikan contoh peristiwa yang menunjukkan Pak Yaakob seorang yang bertanggungjawab. Okey, cuba Fatul jawab. Saya jawab di cikgu. Pak Yaakob bertanggungjawab membesarkan anak-anaknya hingga berjaya. Okey, kita tengok jawapan Fatul. Dan soalan yang terakhir, cikgu nak Hisham bacakan. Pada pendapat kamu, adakah watak Pak Yaakob sebagai penggalang wajar gerakan seni wayang kulit walaupun berhadapan pada cabaran? Jelaskan mengapa. Kamu rasa wajar tak mempertahankan Wajar. Okey, Hisham. Kenapa awak cakap ya? Sebab siapa lagi kalau bukan Pak Yaakob yang gerakan wayang kulit tu? Okey, betul. Boleh Hisham duduk. Kalau Nadia, kamu rasa wajar tak dipertahankan seni warisan ni? Saya rasa sangat wajar, cikgu. Okey, kenapa macam mana tu? Sebab sekarang zaman sekarang dah warisan budaya kita kan dah semakin bagus. Sudah zaman. Ya. Jadi kalau tak ada orang seperti Pak Yaakob